Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan karya yang menerapkan ciri-ciri daib dalam karya ini. Jadi sebelum kami memulakan pembentangan, kami memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya Danish Berosli. Nama saya Muhammad Ahmad Jafar bin Abdullah Zarawi. Nama saya Farihan bin Baharudin. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami akan teruskan mengenai memperincikan berkaitan daib secara ringkas. Jadi daib ini mempunyai maksud tersendiri, antaranya D, iaitu deskripsi, yang bermaksud pemerhatian awal terhadap karya seni seperti objek, warna, bentuk dan susunan elemen yang dapat dilihat secara langsung. Jadi seterusnya kita dapat lihat iaitu analisis. Analisis ini merujuk kepada penilaian terhadap unsur seni seperti garis, warna, ruang dan tekstur, dan prinsip rekaan seperti keseimbangan, kontras, penegasan dan sebagainya yang digunakan oleh pelukis dalam karya tersebut. Seterusnya I, iaitu interpretasi. Interpretasi ini membawa maksud pentafsiran atau makna tersirat di sebalik karya. Contohnya, pengkarya ingin menonjolkan mesej simbolik, emosi, budaya dan konteks yang ingin disampaikan oleh pelukis. Dan akhir sekali iaitu penilaian. Penilaian ini membawa maksud pandangan peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan karya dari sudut teknikal, estetik dan mesej yang berjaya disampaikan. Jadi kita lihat bahawa penilaian ini pengkarya nak sampaikan mesej itu masuk ataupun tidak. Jadi kami teruskan lagi dengan lebih mendalam, iaitu mengenai deskripsi apa yang terdapat dalam karya ini, berkenaan deskripsi. Jadi sebelum itu kami memperkenalkan ini karya bertajuk Tupai Berangan yang dihasilkan oleh Muhammad Fizra Rahimi bin Muhammad Faizal pada tahun 2024. Jadi saya teruskan dengan ahli seterusnya yang memperkenalkan ciri deskripsi. Mari kita mulai dengan daib. Yang pertama iaitu deskripsi. Seperti yang kita dapat lihat pada belakang kami, iaitu karya yang bernama Tupai Berangan sebentar tadi yang telah dikatakan oleh sahabat saya iaitu Adam. Okey, mari kita mulakan dengan karya ini. Kita dapat lihat pada medium yang digunakan iaitu cat seperti cat minyak ataupun cat akrilik di atas kanvas. Dan subjek utama yang dipilih dalam lukisan ini ialah seekor tupai yang sedang merenung atau menghidu isi durian yang telah dibelah. Isi durian berwarna kuning keemasan dan begitu besar ini menjadi titik fokus dalam karya yang cantik ini. Seterusnya, bahagian latar belakang pula dipenuhi dengan kulit durian yang berduri dan dilukis dengan corak yang geometrik. Geometri yang berulang yang memberi kesan dramatik serta tekstur yang kuat kita dapat lihat pada duri-duri. Seterusnya, kita dapat lihat pada mata tupai yang dilukis dengan saiz yang besar dan penuh berserta dengan pantulan cahaya dan memberi ekspresi penuh emosi kepada haiwan. Dari pengamatan awal, lukisan ini kelihatan sangat ekspresif dan menggambarkan suasana semula jadi yang jarang ditonjolkan dalam seni konvensional. Warna-warna yang digunakan adalah sangat terang dan berani, menjadikan karya ini menjadi curian perhatian dari pandangan pertama. Saya teruskan dengan pembentangan kedua. Okey, saya akan meneruskan dengan analisis. Analisis yang kita boleh lihat dalam karya ini terdapat 5, iaitu dari segi garisan, warna, bentuk, tekstur dan ruang. Jadi saya akan mulakan dengan warna. Penggunaan warna dalam karya ini amat strategik
Warna kuning pada isi durian digunakan untuk menarik perhatian secara serta-merta. Ia mencipta satu penegasan visual di tengah lukisan. Warna ini boleh dikaitkan dengan simbol kemewahan dan daya tarikan semula jadi yang sering kali dikaitkan dengan kemanisan hasil bumi. Seterusnya, warna gelap dan kehijauan pada kulit durian ini ia memberikan kesan mendalam dan mencerminkan kekasaran permukaan. Warna coklat dan kelabu pada tubuh tupai pula memberikan kesan realisme dan kehangatan yang menjadikan tupai kelihatan hidup dan semula jadi. Seterusnya saya akan pergi kepada tekstur. Pengkarya menggunakan teknik sapuan berus dan tegas untuk mencipta tekstur kasar pada kulit durian yang kontras dengan isi durian. Teknik ini tidak hanya menambah nilai estetika, malah ia mencerminkan satu sifat sebenar objek dalam kehidupan nyata, iaitu tajam di luar, lembut di dalam. Tekstur pada bulu tupai pula dilukis dengan lebih halus untuk menonjolkan ketelitian pelukis dalam menggambarkan realiti dan rincian. Seterusnya, bentuk dan garisan. Bentuk isi durian yang besar dan bulat ia mencipta kesan kegarahan visual, manakala garisan luar yang tebal ini ia menguatkan sempadan bentuk dan membina struktur dalam komposisi. Garisan digunakan secara ekspresif dalam melukis duri-durian ini. Ini memberikan impak dramatik serta rasa tajam kepada penonton. Seterusnya ialah ruang. Komposisi lukisan menggunakan perspektif close up yang menjadikan subjek utama iaitu tupai dan durian tampak dekat dan lebih menonjol. Ini mencipta interaksi langsung dengan penonton, seolah-olah kita sendiri berada dalam jarak dekat dengan tupai tersebut. Dan yang terakhir ialah kontra dan imbangan. Kontras antara terang dan gelap digunakan dengan berkesan untuk mencipta kesan dramatik. Kontras antara tekstur kasar dan halus pula menghidupkan lagi lukisan ini. Dari sudut imbangan, pelukis bijak menyeimbangkan subjek utama di bahagian tengah dan kanan lukisan dengan ruang latar yang tenang agar tidak mengganggu fokus. Seterusnya sahabat saya akan meneruskan tentang ini. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan ciri yang ketiga, iaitu interpretasi. Jadi antara ciri-ciri yang terdapat dalam karya ini berkaitan interpretasi ialah hubungan simbolik antara haiwan dan alam. Jadi lukisan ini turut membawa mesej tentang simbolik antara haiwan dan alam. Seperti kita lihat, iaitu tupai dalam lukisan ini mewakili haiwan yang liar yang bergantung sepenuhnya kepada alam untuk makanan dan perlindungan. Seterusnya durian pula ialah hasil bumi yang bukan sahaja dimiliki oleh manusia tetapi juga dikongsi bersama makhluk lain di alam lain. Seterusnya ini memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya menjaga ekosistem dan hutan semula jadi, kerana di situlah tempat tinggal mereka, haiwan seperti tupai serta haiwan-haiwan hidupan liar lain. Jadi melalui karya ini juga pelukis secara halus menyampaikan mesej tentang kepentingan menjaga alam sekitar supaya hubungan antara manusia dan haiwan dapat terus seimbang. Seterusnya iaitu durian sebagai simbol budaya dan identiti. Jadi durian ini bukan sekadar buah, ia adalah satu simbol dalam budaya Malaysia. Ia digelar sebagai raja buah dan sinonim dengan musim keluarga dan kenangan masa kecil bagi rakyat Malaysia. Jadi tujuan pelukis membawa maksud di sini dengan membawakan identiti buah ini untuk memartabatkan warisan tempatan. Jadi kita teruskan dengan isi seterusnya, iaitu metafora kehidupan, ketajaman dan kemanisan. Salah satu tafsiran paling menarik ialah dari sudut simbolik atau metafora kehidupan. Jadi kalau kita lihat durian yang luarannya berduri tajam tetapi dalamnya manis dan lazat, menggambarkan kehidupan manusia. Kadang-kadang kita takut dengan perkara yang kelihatan sukar atau mencabar dari luar, tapi apabila kita berani mencuba dan menembusi cabarannya, kita menemui sesuatu yang indah
dan memuaskan. Tupai di sini melambangkan makhluk yang berani dan ingin tahu, yang menjadi contoh kepada kita agar jangan cepat mengalah, jangan cepat menilai sesuatu hanya dari luarannya. Dan juga karya ini secara tidak langsung mengajarkan kita nilai sabar dan penghargaan terhadap sesuatu. Jadi akhir sekali, naratif dan penceritaan visual yang disampaikan dari sudut naratif, lukisan ini berjaya mencipta satu cerita tanpa menggunakan perkataan, hanya dengan ekspresi mata, posisi karya dan objek yang terpilih. Pelukis menyampaikan satu babak pendek yang penuh makna, mungkin hanya beberapa saat dalam dunia haiwan, tetapi cukup untuk menyampaikan emosi dan pengajaran kepada manusia. Jadi ini menegaskan terhadap satu bentuk seni kontemporari yang bersifat universal, kerana mesej boleh difahami oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur, bangsa ataupun latar belakang karya. Jadi saya teruskan dengan ciri daib yang terakhir, iaitu penilaian. Saya akan teruskan dengan daib yang terakhir, iaitu penilaian. Saya berpendapat bahawa karya ini sangat berjaya dari pelbagai aspek sebenarnya. Dari sudut teknikal, lukis ini berjaya menunjukkan kemahiran yang sangat tinggi dalam mengawal warna, garisan dan tekstur. Sapuan berus yang bertenaga dan terarah menimbulkan kesan visual yang sangat menarik. Seterusnya, pemilihan warna yang kontras tetapi harmoni juga memberi impak yang sangat kuat kepada penonton. Dari sudut konsep pula, karya ini tidak hanya mementingkan keindahan rupa, tetapi turut menyampaikan mesej yang relevan dan bermakna. Ia mampu mendorong kita untuk berfikir tentang hubungan antara manusia, haiwan dan alam sekitar. Dan karya ini adalah salah satu nilai tambah yang menjadikan karya ini bukan sahaja sekadar hiasan, tetapi juga sebagai alat komunikasi visual yang sangat berkesan. Secara keseluruhannya, lukisan ini mempunyai nilai estetika yang tinggi, menyampaikan naratif yang kuat dan mampu meninggalkan kesan dengan sangat mendalam kepada sesiapa yang melihatnya. Karya ini wajar diberi penghargaan tinggi sebagai hasil seni kontemporari yang berjaya menggabungkan unsur visual dan mesej alam sekitar dengan cemerlang. Secara kesimpulannya, karya Tupai Berangan ini dia membawa kita kepada satu bentuk pengalaman visual yang tidak biasa. Ia mengajak kita menyelami dunia seekor haiwan kecil, iaitu tupai, yang menjadi lambang kepada banyak perkara. Kesederhanaan, kebergantungan kepada alam dan juga keharmonian antara makhluk dengan persekitarannya. Pengkarya berjaya menyampaikan mesej tanpa kata melalui simbolisme, visual dan pilihan tajuk yang sangat puitis. Sebuah frasa yang berbisik sebuah frasa yang membangkitkan rasa ingin tahu, yang membuatkan penonton tanya-tanya, apakah yang dibisikkan oleh makhluk ini kepada buah alam. Lukisan ini juga boleh ditafsir sebagai satu bentuk nasihat kepada manusia agar lebih peka terhadap bisikan alam yang sering kali kita abaikan. Di tengah dunia yang bising dan pantas ini, mungkin seni seperti ini datang sebagai satu bentuk peringatan bahawa alam juga berbicara, cuma dengan cara yang lembut dan perlahan. Secara keseluruhannya, karya ini menepati ciri-ciri seni apresiasi yang baik. Ia mempunyai kekuatan visual, kedalaman makna, peran interpretasi dan memberi kesan emosi kepada audiens. Kami amat menghargai karya ini sebagai satu hasil seni yang bukan sahaja cantik untuk dipandang, tetapi juga berfalsafah dan syarat nilai kemanusiaan. Sekian sahaja pembentangan kami. Semoga perkongsian ini membuka ruang untuk kita semua menghargai seni dari sudut yang lebih luas dan mendalam. Terima kasih atas perhatian.